Dia orang yang rancang perkahwinan saya dengan Linda. Untuk jaga hati bapa angkat saya terima. Pada masa tu, bapa Linda ada masalah kewangan dengan syarikat dia. Sebab itulah dia nak sangat saya berkahwin dengan Linda. Sebab Muklis banyak duit? Saya tahu, Mak. Bapa Linda ingat bila saya berkahwin dengan Linda nanti dapatlah dia guna duit saya untuk selesaikan hutang-hutang dia. Lagipun ayah angkat Muklis ni hutang budi sangat dengan bapa Linda. Kenapa Muklis tak suka dengan Linda? Macam mana saya nak sukakan satu perempuan yang hanya cintakan harta saya, bukannya diri saya, Mak. Saya tahu yang selama saya berkawan dengan dia, Mak, dia ada juga kawan dengan lelaki-lelaki lain. Oh, pasal tu dia datang jumpa Pia. Mungkin sebab dia takut, Mak. Dia takut harta saya semua ni tak jatuh ke tangan dia, tapi ke tangan Pia. Mak minta maaf ya. Kenapa Mak minta maaf lah? Yalah, Mak salah faham. Mak ingat saya nak mempermainkan Pia ke? Kenapa tak betul terang aja? Mak, Muklis tak pernah salahkan Mak, tak pernah salahkan Sofia. Sebab Mak dengan Pia tak tahu hal yang sebenarnya. Terus terang ya, Mak. InsyaAllah. Habis, Muklis nak buat apa? Apa mimpi you nak jumpa I ni? Selalunya, I yang nak jumpa you. Linda, tak sangka you tak pernah berubah langsung. Masih hidup dengan berpura-pura lagi. Apa yang you cakap ni? You jumpa Sofia? Ya, I jumpa dia. Kenapa tak boleh? I jumpa dia sebab I nak bagi tahu yang you ni tunang I. Tak bolehkah I rasa tergugat bila orang yang I cintai dicintai dengan perempuan lain? Entah apalah budak kampung tu cakap dengan you sampai you tergila-gila kat dia. Sejak bila you cintakan I, Linda? Kalau I tak cintakan you, Haikal, I tak tunang dengan you. Linda, you ingat I ni bodoh sangat? You ingat I tak tahu yang berkahwin dengan I adalah salah satu agenda you dengan bapa you? I tahu sebenarnya. You kahwin dengan I sebabkan bapa you suruh. Sebab apa? Perniagaan bapa you sekarang ni tengah teruk. Dan bila kahwin dengan I, ya, dengan harta yang I ada dapat bangunkan semula perniagaan dia. So, betul ke sebenarnya you cintakan I? Sayang, I tak fahamlah apa yang you cakap ni. Lagipun, bisnes bapa I tu taklah seteruk yang you sangkakan. I tak pernah cintakan you, Linda. Sekali pun tak. Macam mana I nak hidup dengan orang yang I tak cinta seumur hidup? Tak logik. I rasa lebih baik saja kita putus hubungan. Tapi Haikal, kan kita dah bertunang. Pasal tu you tak payah risau. Uncle Fuad akan pergi jumpa bapak you untuk putuskan hubungan kita semua. It's okay. Dan I harap lepas ni I tak nak tengok lagi muka you. Dan tolong jangan ganggu I, terutamanya Sofia. I rasa I tak ada apa-apa dah cakap ni.
Ya? Apa hal Budin? Hai Pia, lambat kau balik hari ni. Sampai budak-budak pun dah tak ada dah ni. Aku ada kerja sikit. Ada apa hal kau ni? Aku dah datang sini, aku nak hantar kau balik lah. Jom. Baiknya hati kau nak hantar aku balik tiba-tiba je ni. Wah, Pia. Kau mau tahu aku baik hati ke, Pia? Semua orang tahu. Dah lah, aku pun dah terlanjur kat sini. Jomlah aku hantar kau balik. Jom. Jom. Aku hantarkan. Kenapa Abang Mukhlis tak bagi tahu aku sendiri, Budin? Kau nak aku percaya kalau dia bercakap? Paling kuat kau cakap, dia bagi alasan. Jadi selama ni dia korbankan diri dia untuk ayah angkat dia yang terhutang budi pada ayah tunang dia tu. Aku rasalah dia ni punya jenis, dia tak fikirkan diri dia, dia fikirkan hal orang lain. Bagi dia, orang lain senang, dia merana tak apa. Hei. Aku rasa bersalah sangat pada dia, Budin. Rasa bersalah, Habis? Dah tak geti-geti nak minta maaf? Jumpa dia, salam. Cium tangan dia. Kau ni lebih-lebih tau tak? Tengah bawa lori ni. Rasa bersalah sangat. Baguslah, dah tahu. Hello? Tanya? Ni aku Seri. Tanya aku nak minta tolong kau lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Jah ada? Mak Jah. Dia tak ada. Awak, saya nak minta maaf. Buat apa awak nak minta maaf? Sedangkan awak tak pernah buat salah pun, Pia. Saya dah tahu segalanya. Budin dah bagi tahu pada saya. Kenapa awak diamkan diri bila awak nak ditunangkan dengan Linda tu? Pia, bukan senang kita nak katakan tak pada orang yang banyak berjasa pada kita, Pia. Tapi lebih baik kita berkata daripada diam diri dan buat diri ni jadi mangsa keadaan. Aku ingatkan dah habislah, rupanya ada lagi. Seri? Oh, Seri? Mana pula lah. Begini ya. Abang balik cepat. Abang balik. Sekarang juga. Seri abang. Seri dah hilang abang. Dia dah lari.
Abang balik cepat. Cepat abang. Cepatlah. Waktu